Okay, Tuan, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bersama dengan salah seorang achievers 300. Saya nak tanya beliau, kenapa beliau buat bisnes Public Gold? Okey tuan-puan, saya buat bisnes Public Gold. Selepas sekian lama tuan-puan, saya penat bekerja sendiri. Saya ada bisnes saya tuan-puan. Saya merupakan salah seorang pengusaha pusat tuition. Jadi saya penat bekerja sendiri. Sebab apa? Sebab bisnes tu adalah active income. So kita tak nak benda yang berkonsepkan active income. Active income ni kerja baru kita dapat duit. Kalau kita tak kerja, kita tak dapat duit. Jadi apa yang berlaku? Saya explore bisnes Public Gold. So bila saya explore bisnes Public Gold, Alhamdulillah, bisnes Public Gold adalah bisnes yang berkonsepkan passive income. Betul kan Cik kan? So bisnes Public Gold ni berkonsepkan passive income, di mana kita ajar orang simpan emas, kita ajak dan ajar orang simpan emas, kita melahirkan penyimpanan emas yang independen apa semua. So tuan-puan, nanti bila kita dah berjaya melahirkan penyimpanan emas yang independen, yang dah berilmu tuan-puan, apa yang akan berlaku? Kita akan dapat passive income yang Public Gold hadiahkan kepada kita tuan-puan. Public Gold akan bagi kepada semua dealer-dealer Public Gold passive income yang ni. Maksudnya dalam kata lain, mentor kita kata apa? Tak kerja pun kita ada duit. Passive income. Betul Tuan, ramai kat luar sana mereka ada duit tapi tak ada masa, ada masa tapi tak ada duit. Tapi dengan Public Gold, insyaAllah Tuan akan dapat kedua-duanya sekali. Setuju. So siapa-siapa yang berminat untuk simpan emas, jangan tangguh-tangguh, bagi peluang, ruang dan peluang kepada diri sendiri untuk explore bisnes Public Gold sama-sama. InsyaAllah kita boleh berjaya. Terima kasih. Follow saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Isi button sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya. Desire Future with Gold.